Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel, Khairat Afif. Untuk video kali ni, kita staycation di Villa Nadia. So, inilah Villa Nadia. Dia ada dua side, sana dan sini. Jom kita tengok apa yang ada dekat Villa Nadia ni. Let's go. Kita baru saja sampai di Villa Nadia, Janda Baik. So sekarang kita nak angkat barang dulu. Ni ada mineral water. Ni apa lagi? Ni barang-barang frozen, BBQ malam ni. Jom aku bawa korang pusing-pusing dekat kawasan Villa Nadia ni ada apa. So first kali dekat luar ni, bila korang parking kat sini, korang boleh tengok sini ada surau. Ni surau dia dah provide. Satu villa ni boleh muat 40 orang, 40 pets. So dekat luar ni ada juga toilet. Kalau korang buat aktiviti family day ke apa, dekat sana ada toilet, outdoor toilet. Dekat sini ada macam-macam aktiviti tau. Kalau dekat rumah sana ada pool, ada tempat makan, ada tempat BBQ tadi. Dekat sini kita ada pool, meja pool, tapi bukan pool kolam. Ni meja pool, ada karaoke. Korang tengok karaoke. And then this siapa nak main music, ada piano, gitar, ni kendang. Ni apa dia panggil? Alat muzik tradisional, gamelan. Ping 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 ping. Macam lagu IDM lah. Jadi dekat luar sini ada trampolin untuk budak-budak main. Jom kita tengok lagi kat kawasan sini ada apa. Ni dekat tengah-tengah antara dua rumah. Sana ada satu, sini ada satu villa. Kat sini ada tempat chill-chill, lepak. Jadi kalau korang buat BBQ ke apa, boleh datang makan-makan dekat sini. Jom kita masuk rumah kedua. Assalamualaikum. Cantik lah. Ni chef hari ni. Tua. Ni depan ni kolam. So dekat sini kalau korang nak buat BBQ, dia ada dah siap khusus tempat untuk BBQ. So ada dua dapur kat sini. Satu boleh korang pakai arang, lagi satu korang boleh pakai dapur gas. So ni dapur gas dan ni arang punya. Kat sini ada dapur kitchen untuk masak macam-macam. So kalau nak sedia bahan-bahan, boleh masuk ke dapur belakang ni. Hai Kak Zai. Hai. Ni kita masuk balik dalam rumah ni. So kat bawah ni ada dua bilik. Dekat atas ada lagi dua bilik. Sedapnya. Matcha. Tak sedap. Brand tak boleh bagi tahu. Brand tak boleh bagi tahu. Tak sedap. Tak sedap. So dekat atas ni ada dua bilik. Satu dan dua. Kat sini ada skywalk. Boleh nampak tu. Budak minum matcha. Mai. Tengok atas. Danish. So daripada rumah nombor 1 dengan nombor 2 ada connecting dekat sini. Jadi bilik saya dekat sini. Jom kita pergi tengok. Dekat sini pun sama. Dia macam nampak dekat bawah. Ni ada living room dekat bahagian atas. Ni ada toilet. Kita tengok toilet dia. Cantik.
untuk toilet dia separate tau. Toilet lelaki dan toilet perempuan. Yang aku masuk tadi adalah toilet lelaki dan sebelah situ toilet perempuan. Jom kita tengok bilik dia. Inilah aku punya bilik hari ni. Cantik. Dari sini kita boleh tengok ada balcony. Bukan balcony lah, ni tempat connecting daripada rumah sana dengan rumah sini. Ke atas ni ada 5 bilik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang aku nak bawa korang pergi luar pagar dia pula. So ni villa tadi kan. Kita nak pergi tengok dekat luar. Kat luar ni ada sungai tau. Betul-betul depan villa ni dia ada tangga. Korang boleh turun. Inilah jalan Villa Nadia. Ni tangga nak ke sungai. Oh, tangga dia dah penuh dengan ni lah, dengan pokok, dengan daun. Mancing? Ha? Oh, sana jalan turun, tangga cantik sikit. Ni boleh mancing. Dalam ke sini? Ni nampak macam dalam sikit air dia macam gelap. Sana tu tak dalam lah. Sana boleh mandi-mandi budak-budak. Tengok sikit otai mancing ni. Otai buluh lah. Ni bahagian pintu pagar, pintu masuk Villa Nadia. So dekat sini ada tempat chill-chill. Ni ada tempat kerusi, boleh duduk tengok sungai. Jom kita turun dekat sana pula. Ada satu lagi tangga. Dekat Janda Baik ni banyak villa tau. Sebelum ni aku pernah review Villa Aman Rimba dekat Janda Baik juga. So hari ni kita pergi ke Villa Nadia. Ni cantik, ni cantik. Ni tangga lagi satu. Cantik juga. Dia buat macam batu-batu ni kan. Tak ada lah licin. So view dia awak sungai macam U. Cantik lah. Budak-budak boleh main. Sebab air dia cetek je, tak dalam. Aktiviti petang ni, durian banyak. Tengok isi sikit. Ni sponsor. Sponsor utama. Cantik ni. Oh ya Allah, cantik ya. Tengok colour dia tu. Tengok sikit, tengok sikit. Bismillah. Makan, makan. Ni. Kampung, kampung. Di kampung. Ni belajar. Ni mak-mak. Sampai dah duduk tadi. Baru nampak ayam pasal lampu. Sedapnya.
Ni apa? Ni Ha, serai. serai. Cerita sikit apa kelebihan pakai serai ni? Oh, bagi dia wangi. Bagi wangi. Oh ya ya Bagi ya. dia rasa. Ada naik dia punya aroma tu. Ha. Hari ni selain daripada ayam, kita ada ni Arabian spicy lamb, kambing. Ada sausage, ikan. Ikan tak. Ni kambing banyak agak lah. Ni ramli halal mat. Ni apa daging. Kambing tak. Kambing berempah. Arabian lada hitam. Ini kita ada chef hotel. Tengok skill dia tu. Cara dia letak rempah tu lain lah. Saya punya sausage nak masak. Dah? Ada letak ni. Dah? Ikan balut daun pisang. Nampak macam tu, apa? Yang pulut. Pulut panggang. Ni ikan tak ada daun pisang. Ada yang dah masak ni sini. Sedap. Biasa perempuan duduk dapur kan. Tapi hari ni laki conquer dapur. Ada berapa pieces satu paket ni? Kilo. Dia kira kilo. Sekilo. Kira satu ni sekilo. Banyak juga kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pieces. Kambing. TV. Baru 2. Hey. Kambing dah masak. Okay, kita review sikit daging ramli. Panas ya, panas. Oh, lembut kan. Baru masak. Baru masak. Tadi aku dah makan dah. Memang best. Tengok dia punya texture ni. Sedap ni. Perapan dia pun sedap. Boleh saja. Kalau nak beli kambing next time, kambing perap ramli. Sebab kambing ni dia tak ada bau kambing. Memang best. Kambing tu dah ada buat. Tak ada bau kambing ah, tak ada bau kambing. Hamis saja dia panggil. Hamis. Hmm. Tak ada bau hamis. Jom, kita tukar baju. Nak pergi mandi kolam. Malam ni kita mandi kolam sambil nikmati daging. Let's go. Kita makan kambing. Ni kita makan kambing malam ni. Lembut betul. Tengah-tengah mandi, kita buka durian pula. Ni tengah buka lagi. Barulah balance. Ya, balance. Kambing, durian, mandi kolam. Bangun betul kan? Bangun tidur baik, buka baju balik. Dan game malam ni kita ada pool, karaoke. Masuk dulu. Kalau kena betul masuk dulu. Tak masuk. Woi. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ni kita brisk walk. Ni kalau tengok dah 300 meter brisk walk dekat jalan yang dah baik. Pergi cari kedai kopi. Kita dah sampai kat pekan yang dah baik. Kedai ni.
Geng-geng motor. Bagi pinggan kosong ada bagi dengan dia rasa. Sen bagi dulu Sarapan pagi. Boleh nak makan kat rumah pula. Sekarang Ngaji. Pagi ni sarapan roti canai, roti telur Akil buat aku. ni dengan kucing-kucing kat sini. Tengok sikit mata dia macam ni. Mata dia buta sebelah. Ni takut ni. Ramai ni gemuk. Senjata ni. Sarapan kedua balik pada kedai. Ini chef makaroni. Ada lagi sarapan sana. Sambil-sambil tu layan Netflix. Alhamdulillah selesai sudah 2 hari 1 malam kita di Janda Baik. Kita dah pun di penghujung rancangan. Kita nak ambil gambar semua. Bye-bye. 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 Dah rakam. Buat gaya. Jangan tutup. Bye. Buat video ke Syah? Video. Syah ambil turn. Ya, lama nangis takut. Cakap bye-bye semua. Cakaplah bye-bye. See you guys next video. Cakap macam tu. Bye lah. Cakap lah. Mudah lah. Hi guys. See you guys on the next video. Cakap macam tu. Cakap lah.